Saya cakap tu terang, saya memang tak puas hati lah dengan orang Kuantan ni. Betul lah. Serius saya cakap. Tak tahu kenapa. Moci-moci kakak-kakak di luar sana saya memang sangat tak puas hati lah. Kenapa kakak-kakak dengan makcik-makcik kat orang Kuantan ni banyak duit Kenapa beli emas macam tak fikir dah. Sampai habis stok kita. Macam tak boleh fikir ke? Sampai habis stok kita orang Kuantan. Kenapa sampai macam tu sekali Kalau korang tak percaya korang boleh datang kat kedai emas Sri Semantan ni, Kuantan ni. Orang duk tanya mana kedai. Kita senang je. Ni belakang lorong Tik Ismail ni. Tu apa ni, Geomall. Ni sekolah MGS. Ni TMB. Tu lorong nak pergi ke Pondok, restoran Pondok. Saya memang cakap tu terang, memang tak puas hati dengan anda semua datang ke kedai emas Sri Semantan kita ni sampai borong macam tu sekali emas sampai habis stok. Saya tak faham betul lah apa masalah orang Kuantan ni pelanggan-pelanggan dekat Kuantan ni yang datang kedai emas kita ni. Tahu tak, disebabkan awak lah, disebabkan awak orang semualah kita kehabisan stok sebenarnya. Susah lah. Cang pun tinggal banyak ni je. Memang tak cang lah macam ni. Saya Astaghfirullahalazim, makanan pun habis dah. Bukan saja emas saja yang habis ni, makanan pun dah habis dah ni. Coklat mana ni, coklat. Astaghfirullahalazim. Memang cakap tu terang saya cakap tu terang, saya sangat tak puas hati dengan pelanggan-pelanggan Kuantan orang Kuantan yang datang ke kedai emas Sri Semantan ni, yang membeli emas kat kita ni Kenapa orang Kuantan ni menggila datang kat kedai kita beli emas tak apa-apa sampai habis emas kita ni. Cincin pun dah habis. Tinggal banyak ni je. Rantai kita pun dah tinggal berapa je. Itu ni penuh ni sampai sana. Kolba-kolba ni ada, koleksi-koleksi ni semua sampai sana ni. Kenapa sampai sini je ni? Dia orang cakap ni semua angkara pelanggan-pelanggan kat Kuantan ni. Kenapa pelanggan-pelanggan Kuantan ni Tengok, tinggal banyak ni je. Orang nak cari stok pun tak ada dah ni. Jadi memang tak puas hati lah. Saya cakap tu terang, saya memang tak puas hati. Saya cakap tu terang cuba tengok cuba tengok emas-emas kat sini semuanya dah habis dan saya cakap tu terang saya ni kalau saya nak marah tapi saya tak jadi nak marah tau. Sebab apa? Saya pelik sangat tengok muka staff kita ni macam macam muka awak macam teddy bear. Janganlah macam ni jangan macam ni. Tolonglah makcik-makcik, kakak-kakak Bukan apa makcik, kakak, saya tahulah kedai emas Sri Semantan ni dulu milik orang, kini milikmu dengan harga kasih sayang. Sugar emas bila main-main. Saya tak puas hati saya Apa? Makan je.